Sedikit maklumat untuk pengguna lebuh raya yang duk guna laluan di Sungai Petani, yang mai daripada Batam dan lalu tu Sungai Petani Selatan. Kiranya dia tak ambil exit tu Sungai Petani Selatan dah, dia terus lagi. Dekat susul masuk daripada tu Sungai Petani Selatan ni ke arah utara, dia ada satu laluan ayak. Laluan ayak ni ada bila hujan lebat, jadi agak bahayalah kalau kita laju. Untuk motor pula, kalau nak potong kenderaan lain, kena beringat kat kawasan ni. Kalau tak kena gaya, kena ceruk dengan ayak jalan macam motor kat depan ni. Alhamdulillah motor tu dapat kawal motor dah. Takut ada yang tak biasa atau kena ceruk ayak tiba-tiba macam tu, takut hilang kawalan. Kereta pula ada risiko untuk jadi hydroplaning. Jadi beringatlah kalau duk lalu kawasan ni bila hujan lebat. Sekian video untuk kali ini.